Engkaunya koma anak Bella ni cerodik no budaknya. Boleh dihapelnya lirik lagu Moknya satu-satu dia ingatnya. Walaupun lagu baru. Sampai YB Syed Saddiq ni kagum berbenur dengan budak ni. Macam mana agaknya Bella ngajar anaknya, mendidik anaknya di rumah. Maklumlah bukan mudah budak-budak besar itu nak ngapel satu-satu lagunya ya. Satu-satu liriknya. Sampai YB Syed Saddiq pun kagum berbenur lah dengan anak Bella ni. Patutnya dia kata dia yang kena hafal lagu Bella ni. Tapi I'm very impressed yang your Ida dengan Ara boleh nyanyi lagu Lebih Indah Berpisah dan dia hafal word by word. Saya macam dimalukan padahal saya tak hafal. Tu apa katanya. Dan teman pun memang perasan YB Syed Saddiq ni sejak adanya fenomena bas ni banyak benda rupanya dia baru belajar lah. Baru dia mengenali kehidupan ini ya koma. Dan buat macam-macam live baru dia tahu. Contohnya dapat juga peluang dia nak nanya Ustaz Azhar Idrus ngapa pandai benar buat lawak dalam setiap ceramah. Manusia yang orang buat kajian, bila kita duduk dalam satu tempat tak bergerak punggung kita, masuk 40 minit kita akan mengantuk. Jadi bila dah tengah jam ke atas, 10 minit ada satu jom. Sangat sistematik. Sistematik 10 minit satu jom. Jadi orang pun tak mengantuk. Barulah teman tahu kalau rupanya kita duduk aja kita akan mengantuk. Barulah teman tahu rupanya setiap 10 minit ni kena buat satu lawak. Tak adalah orang mengantuk dengan ceramah kita. Wah, ini pun satu panduan lah boleh YB Syed Saddiq ni gunakan untuk ceramah berkempen nanti tu. Teman pun rasanya nak mencarilah koleksi lawak. Yolah teman pergi dulu kamu. Teman nak cari koleksi lawak dekat bawah pokok jongo tu.